Weh, dengar sini, aku nak cerita sikit. Sejujurnya, bila aku pertama kali dengar cerita ni, aku gelak sinis je. Seorang pemandu lori kutip seorang perempuan Mat Saleh yang hampir pengsan di tepi jalan kahwin dengan dia siap dapat anak lagi. Kononnya, macam drama air mata yang biasa kita dengarkan. Tapi semakin dalam aku dengar cerita ni, semakin hilang rasa kelakar tu. Malah separuh jalan aku pula yang rasa nak menangis. Tak, aku memang menangis. Jujur aku cakap aku menangis. Sebabnya, cerita ni tak ada tokoh tambah. Tak ada kisah cinta fantasi yang indah-indah. Yang ada hanyalah sebuah lori 5 tan yang berkarat mimagi dan sebuah bilik sewa sempit di rumah pangsa usang. Tapi entah kenapa ia lebih indah daripada mana-mana filem. Pelikkan aku pun rasa macam tu. Jadi hari ni aku akan ceritakan semuanya dari mula sampai habis. Mungkin selepas kau dengar akan ada sesuatu yang berubah dalam diri kau. Aku tak melebih-lebih, aku betul-betul rasa macam tu. Jom kita mula. Bulan Ogos 2023, Kuala Lumpur sedang dilanda gelombang haba yang memecah rekod di seluruh Lembah Klang. Buka TV je berita asyik ulang, orang ramai dinasihatkan untuk mengurangkan aktiviti luar yang tidak perlu. Suhu atas jalan tar katanya mencecah lebih 50 darjah Celsius. Cukup panas untuk goreng telur. Kelembapan pula lebih 90%. Bila melangkah keluar je, cermin mata terus berkabus dek udara yang tebal dan melekit. Musim panas di KL ni setiap tahun orang kata tahun ni paling teruk. Tapi tahun 2023 memang lain macam. Zul pada masa itu berumur 38 tahun, tinggal seorang diri di sebuah rumah pangsa kos rendah di Ceras, lebih kurang 15 minit berjalan kaki dari stesen LRT. Biliknya sempit, dindingnya nipis, sampaikan setiap malam dia boleh dengar dengkuran pakcik jiran sebelah. Penghawa dingin dah rosak 5 tahun lepas. Yang ada cuma sebuah kipas angin lama yang berbunyi bila berpusing. Perabot pun hampir tiada. Hanya ada sebuah toto nipis, meja lipat Jepun dan dapur gas kecil. Peti sejuk pula jenis kecil yang dibeli terpakai dalamnya. Selalu ada 2 tin bi dan saki-baki daun bawang yang dah layu. Dia bangun jam 4 pagi memandu lori 5 tan meronda sekitar KL. Angkat barang, turunkan barang, angkat lagi, turunkan lagi. Ulang dari pagi sampai ke malam. Gaji bersih RM200 sebulan. Selepas tolak sewa rumah, duit minyak dan berjimat sermat untuk makan yang tinggal hanyalah keluhan. Simpanan hampir sifar. Teman wanita memang tak adalah. Hari cuti buat apa duduk depan kipas dalam bilik minum bir tin sambil tengok TV, lepas tu tertidur. Itulah hidup Zul. Selama takolol 8 tahun. Begitulah hidupnya. Tiada impian, tiada apa-apa yang ingin dilakukan. Cuma hidup hari ini untuk hari esok. Itu sahaja. Tapi lelaki macam ni pun akan tiba saat hidupnya berubah. Tanpa sebarang amaran, secara tiba-tiba. Hari itu Zul memandu mengikut laluan biasa. Pagi tu dah 3 kali dia turunkan barang dan sedang dalam perjalanan ke destinasi keempat. Selepas melepasi kesesakan di Jalan Tun Razak dan masuk ke Jalan Ampang, dia terperangkap di lampu isyarat merah betul-betul sebelum simpang ke KLCC. Lampu isyarat yang paling lama pula tu, dekat 90 saat. Zul meletakkan kedua-dua tangannya di steering, mengeluh sambil memandang keluar cermin depan. Setakat ini semuanya seperti biasa. Petang yang sama seperti ratusan petang yang lain. Tapi hari itu berbeza. Di bawah tiang lampu isyarat ada seorang perempuan sedang berdiri. Tak, bukan berdiri. Lebih tepat lagi, dia bersandar pada dinding seolah-olah cuba menampung badannya yang hampir rebah. Rambut perang, kulit putih. Tinggi lampai, jelas bukan orang tempatan. Tapi nampak Mat Saleh di KL bukanlah perkara aneh. Dekat Bukit Bintang, dekat KLCC bersepah. Selalunya pandang sekali lalu ya, tapi perempuan ni jelas tak kena. Dalam cuaca sepanas itu seluruh badannya menggigil. Bibirnya biru keunguan, mukanya pucat lesi. Matanya kuyu, entah ke mana dia memandang. Pakaian yang dipakainya berkedut seribu, nampak macam dah berhari-hari tak bersalin. Dan yang paling ketara matanya, pandangan mata orang yang sudah tiada harapan langsung pada dunia. Manusia bila dah ada pandangan macam tu, maknanya dia betul-betul di ambang batas. Sisa harapan terakhir pun dah tiada. Mula-mula Zul alihkan pandangan. Sejujurnya dia tak nak masuk campur. Dia benci masalah, apatah lagi dengan orang asing, bahasa pun tak faham. Lagipun apa je yang pemandu lori macam aku ni boleh buat, fikirnya. Tapi lampu isyarat tak bertukar hijau.
Merah je, lama betul. Sepanjang masa itu kelibat perempuan itu sentiasa ada di sudut pandangannya, menggigil. Dengan muka pucat lesi dia terus menggigil. Sambil memegang steering Zul bergelut dalam hati. Sudahlah, jangan cari pasal, bukan kerja kau, tapi ada satu suara lain yang kedengaran. Wei, kalau biar macam tu apa jadi dengan dia, dia akan rebah. Rebah atas jalan tar yang panas membahang ni. Kalau tak ada siapa tolong dia boleh mati. Seketika itu tangan Zul bergerak, badannya bertindak sebelum otaknya sempat berfikir. Dia membuka tingkap. Udara panas dari luar terus menerjah masuk ke dalam lori. Cik okey tak, suaranya bergetar. Zul sendiri tak tahu kenapa dia menegur. Perempuan itu perlahan-lahan mengangkat muka. Matanya yang tidak fokus memandang ke arah Zul. Mata mereka bertemu. Pada saat itu jantung Zul terasa seperti diremas. Perempuan ni betul-betul dah sampai hadnya. Dia terdesak sampai tak boleh bergerak walau selangkah pun. Tak perlu kata-kata untuk faham semua itu. Perempuan itu membuka mulut. I'm lost. Bahasa Inggerisnya pelat. Zul tak pandai berbahasa Inggeris. Zaman sekolah dulu pun subjek Inggeris cukup-cukup makan je. Tapi perkataan lost tu dia faham. Sesat. Perempuan ni sesat. Zul mencapai kotak penyejuk di sebelahnya. Di dalamnya ada sebiji epal dan sebotol air mineral untuk makan tengah harinya. Itu sahaja yang ada. Tapi tanpa teragak-agak dia menghulurkannya. Nah makan ni. Dia tak fikir sama ada perempuan itu faham atau tidak. Dia cuba sampaikan dengan isyarat mata sambil menghulurkan epal itu. Ambillah. Tak apa. Perempuan itu memandang epal itu seketika. 5 saat 10 saat. Seolah-olah bertanya, betul ke aku boleh ambil ni? Kemudian dengan tangan yang terketar-ketar dia perlahan-lahan mencapai epal itu dan terus menggigitnya. Bunyi kerup dia menggigit dengan lahap. Jus epal meleleh di dagunya menitis ke bawah. Tapi dia tak peduli terus makan dengan gelojoh. Seolah-olah dah berhari-hari tak makan. Tak mungkin, memang betul dia dah berhari-hari tak makan. Melihat keadaan itu hati Zul terasa pedih. Perempuan ni betul-betul dah terdesak. Kalau aku lambat sikit tadi mungkin dia dah rebah atas jalan tar ni. Kalau aku tak tegur siapa yang akan tolong dia. Selepas habis epal perempuan itu minum air hampir separuh botol sekali teguk. Kemudian dia memandang wajah Zul dan menggumam sesuatu. Suaranya terlalu perlahan tak dapat didengar. Tapi dari gerak bibirnya Zul tahu, dia cakap terima kasih. Okey, aku berhenti sekejap di sini. Kalau kau nak tahu sambungan cerita ni, jangan lupa subscribe channel Kisah Cinta Merentas Sempadan ni. Lepas ni lagi banyak benda luar biasa akan jadi. Percayalah semua ni kisah benar, walaupun kedengaran macam tak masuk akal. Okey, kita sambung. Zul mencondongkan badannya dari tempat duduk pemandu dan membuka pintu penumpang dari dalam. Masuklah, katanya dengan isyarat tangan menepuk-nepuk tempat duduk penumpang. Perempuan itu teragak-agak. Mestilah kan di negara asing diajak naik lori lelaki yang tak dikenali. Tapi rasanya dia sudah tiada pilihan lain. Tenaga untuk berdiri pun dah tiada. Perlahan-lahan perempuan itu memijak tangga lori dan terhuyung-hayang masuk ke tempat duduk penumpang. Sebaik sahaja pintu ditutup, bau peluh yang sama memenuhi ruang lori. Tapi Zul tak kisah. Lampu isyarat bertukar hijau. Zul memasukkan gear dan memandu. Sambil memandu dia curi-curi pandang ke sebelah. Perempuan itu sedang menangis dalam diam sambil menghabiskan sisa airnya. Tiada esekan. Hanya air mata yang mengalir laju di pipinya yang pucat. Zul tak mampu berkata apa-apa. Dia tak tahu nak cakap apa. Jadi dia terus memandu. Selepas beberapa ketika Zul bertanya, "Nama-nama awak?" sambil menunjuk ke dadanya sendiri. Zul kemudian menunjuk ke arah perempuan itu. Awak perempuan itu mengesat air matanya dan menjawab perlahan, "Emily." Itu sahaja. Emily. Dari negara mana dia datang, kenapa dia di KL, kenapa dia seorang diri di situ, semua itu tidak diketahui. Yang Zul tahu hanyalah namanya Emily dan dia sedang dalam kesusahan yang amat sangat. Tapi bagi Zul itu sudah cukup. Dengan mengetahui namanya perempuan asing yang tidak dikenali tadi kini menjadi seorang individu bernama Emily. Ajaib kan, hanya dengan tahu nama jarak antara dua insan boleh berubah sejauh itu. Zul membatalkan penghantaran keempatnya. Dia menelefon bosnya. "Maaf bos, ada hal kecemasan," katanya berbohong. Dia tahu dia akan dimarahi. Tapi dia tak sanggup membiarkan perempuan yang sedang menangis di sebelahnya itu begitu sahaja. Lori itu merangkak perlahan dalam kesesakan lalu lintas petang di KL.
Penghawa dingin dihidupkan tapi sebab lori lama tak berapa sejuk. Namun ia jauh lebih baik daripada bahang di luar. Emily di sebelah nampaknya sudah sedikit tenang. Air matanya sudah berhenti. Dia termenung memandang keluar tingkap. Pemandangan bandaraya KL diwarnai jingga oleh matahari terbenam. Mereka tiba di rumah pangsa di Ceras selepas jam 8 malam. Di luar sudah gelap tapi suhu masih melebihi 30 darjah Celsius. Malam pun tak sejuk. Itulah musim panas di KL. Zul meletakkan lori di tempat letak kereta berhampiran dan membawa Emily ke biliknya. Semasa menaiki tangga, Emily terpaksa berpaut pada pemegang untuk naik selangkah demi selangkah. Tenaganya betul-betul sudah habis. Pintu bilik dibuka. Sebuah bilik sempit. Toto nipis terlipat di sudut. Kipas angin lama berbunyi sambil berpusing. Di atas meja lipat ada tin teh ais yang diminum pagi tadi. Di sebelah dapur gas kecil ada beberapa botol perasa. Zul kelam kabut mengemas. Baju kotor disumbat ke dalam almari meja dilap. Maaf bersepah katanya tapi mungkin Emily tak faham. Emily berdiri di tengah bilik memandang sekeliling. Anehnya tiada riak jelik di wajahnya. Malah dia nampak sedikit lega. Ada bumbung, ada dinding, ada lantai. Mungkin itu sudah cukup baginya. Zul menyalakan dapur gas. Dia mengeluarkan 2 bungkus mi maji dari rak. Dari peti sejuk dia mengambil saki-baki daun bawang dan sebiji telur. Daun bawang dihiris air dimasukkan ke dalam periuk. Apabila air mendidih, mi dimasukkan, serbuk perasa dilarutkan dan akhir sekali telur dipecahkan. Tabur daun bawang dan siap. Sejujurnya ini cuma mi maji. Dengan telur dan daun bawang je pula tu. Sebagai hidangan untuk dating, ini mungkin yang paling teruk. Tapi ini bukan dating pun. Tapi bila 2 mangkuk diletakkan di atas meja dengan wap yang berkepul-kepul, Zul rasa sesuatu yang aneh. Selalunya dia makan seorang. Hari ini dia makan bersama seseorang. Tak sangka perkara sekecil ini boleh rasa begitu hangat. Emily duduk di depan mangkuknya memandang wap itu seketika. Kemudian dia mengambil penyepit. Tapi dia tak pandai menggunakannya. Jari jemarinya terketar-ketar dan dia nampaknya tak biasa dengan penyepit. Zul mencari garpu di dalam laci. Yang ada hanyalah garpu plastik yang dia dapat dari 7,11 suatu masa dahulu. Guna ni. Emily mengambil garpu itu menyuap mi ke mulutnya. Sebaik sahaja suapan pertama masuk ke mulut, matanya terbeliak. Kemudian suapan kedua, ketiga. Dia makan dengan begitu berselera. Bunyi hirupan mi kedengaran. Kuahnya dihirup, telur dimakan, daun bawang pun habis. Bersih sehingga titisan terakhir. Nampak lebih sedap daripada hidangan di restoran 5 bintang. Tak rasanya memang betul-betul sedap pun. Orang kata lapar itu perasa terbaik memang betul. Selesai makan, Emily meletakkan garpu di sebelah mangkuk dengan perlahan. Kemudian dia memandang wajah Zul dan berkata, maafkan saya. Bahasa Melayunya pelat. Mungkin salah satu daripada beberapa perkataan yang dia tahu. Sebab dah susahkan awak. Matanya berkaca sekali lagi. Zul menggeleng. Tak susah pun. Susahan biasalah tu. Entah faham entah tidak. Tapi dari nada suara dan riak wajah Zul, Emily seolah-olah dapat merasakan sesuatu. Dia mengangguk kecil dan tersenyum sedikit. Malam itu Zul mengeluarkan bantal lebih dari almari. Bersama sehelai selimut nipis. Guna ni, katanya kepada Emily. Kemudian dia menghalakan kipas ke arah Emily. Tidurlah dulu. Esok pagi kita fikirkan jalan. Dia cuba sampaikan dengan isyarat tangan. Emily mengangguk perlahan. Dia membentangkan selimut baring dan dalam beberapa minit sahaja dia sudah berdengkur halus. Mungkin dia terlalu penat. Atau mungkin sudah berhari-hari tidak dapat tidur lena. Zul bersandar di dinding bertentangan dan baring di atas totonya. Tapi dia tak boleh tidur. Sambil mengira rekahan di sailing, dia berfikir. Apa aku dah buat ni, bawa balik perempuan Mat Saleh yang tak dikenali. Bahasa pun tak faham. Esok macam mana kerja pula, apa nak jawab dengan bos? Kalau orang lapor polis, macam mana? Tak bukannya dia buat benda tak elok. Tapi kalau orang luar nampak mesti pelik. Pemandu lori 38 tahun bawa balik perempuan Mat Saleh muda ke bilik bujangnya. Bahaya ni. Memang bahaya. Fikirannya berserabut. Tapi anehnya di sebalik kerisauan itu ada satu rasa hangat yang menjala di hatinya. Bilik yang selama ini sunyi kini ada nafas orang lain. Tak sangka hanya dengan itu suasananya boleh berubah. Perasaan dapat berbuat sesuatu untuk orang lain sudah lama tidak dirasainya.
Tanpa sedar Zul tersenyum sendirian. Kalau ada orang nampak mesti mereka ingat dia orang gila yang tersengih-sengih melihat sailing. Keesokan paginya angin bertiup sedikit sejuk, tidak seperti bahang semalam. Masih panas tapi udaranya terasa lebih ringan. Zul terjaga jam 5 pagi. Sudah jadi tabiat. Selepas lebih 10 tahun jadi pemandu lori badan, akan automatik bangun tanpa jam loceng. Dia menoleh ke sebelah. Emily masih tidur nyenyak. Selimutnya ditarik hingga ke bahu, wajahnya kelihatan tenang. Langsung tak sama dengan orang yang bermata kosong semalam. Zul keluar senyap-senyap. Dia berjalan ke 7,11 berdekatan, membeli 4 bungkus nasi lemak dan 2 botol teh ais. Untuk dia dan untuk Emily. Dia beli nasi lemak biasa, telur, ikan bilis dan ayam. Dia tak tahu mana satu yang Emily suka, jadi dia beli semua jenis. Kembali ke bilik, dia susun elok-elok atas meja. Teh ais diletakkan di sebelah. Kemudian dia duduk di depan kipas menunggu Emily bangun. Emily terjaga selepas jam 7 pagi. Mula-mula dia nampak keliru, tak tahu di mana dia berada. Dia terus bangun dan memandang sekeliling. Sailing yang asing, dinding yang asing, kipas yang asing. Seketika wajahnya kelihatan takut. Tapi kemudian matanya terpandang Zul yang sedang duduk di depan meja. Zul mengangkat tangannya sedikit. "Selamat pagi." Emily nampaknya teringat kejadian semalam, riak wajahnya melembut. Dia tersenyum kecil. "Selamat pagi." Bahasa Melayunya jelas, siap dengan sebutan yang betul. Zul tergelak kecil. Sopan betul, fikirnya. Dia menunjuk ke arah nasi lemak di atas meja. "Sarapan." "Makanlah." Emily beralih ke meja dan memandang nasi lemak itu. Objek berbentuk segitiga yang dibalut dengan daun pisang. Mungkin ini kali pertama dia melihatnya. Wajahnya kelihatan hairan. Zul mengambil bungkusan nasi lemaknya dan menunjukkan cara membukanya. "Macam ni, lepas tu makan." Emily meniru perbuatannya. Bungkusan pertama yang diambilnya ialah nasi lemak ayam. Dia menggigit sedikit, mengunyah dan matanya berkelip-kelip. Wajahnya menunjukkan sedapnya, mungkin memang sedap pun. Nasi lemak 7-11. Zul berasa lega. Sambil makan, Zul membuka aplikasi penterjemah di telefonnya. Dia perlu bertanya soalan yang bermain di fikirannya sejak semalam. Kenapa perempuan ni seorang diri di jalanan KL? Dia menaip dalam bahasa Inggeris, "Why are you here alone?" dan menunjukkan skrin itu kepada Emily. Emily membacanya berfikir sejenak, kemudian mula menaip balas dalam bahasa Inggeris. Zul membaca terjemahan dalam bahasa Melayu. Terjemahannya agak janggal. Tetapi dia faham maksudnya. Emily datang ke Malaysia bersama sebuah kumpulan pelancongan. Kumpulan seramai 10 orang itu mengikuti pakej sebun hari melawat KL dan Pulau Pinang. Pada hari ketiga dia jatuh sakit, pening kepala dan loya yang teruk. Semasa dia berehat di hotel, kumpulannya telah bertolak ke destinasi seterusnya. Apabila Emily terjaga, waktu daftar keluar hotel sudah lama berlalu. Dia pergi ke kaunter dan diberitahu bayaran sudah diselesaikan. Kumpulan puan sudah berlepas. Dia cuba menelefon ejen pelancongan, tetapi bateri telefonnya habis. Pengecas ada di dalam beg pakaiannya dan beg pakaiannya ada di dalam bas pelancongan. Jadi yang ada padanya hanyalah pasport, pakaian di badan dan telefon yang kehabisan bateri. Wang dan kad kredit semuanya di dalam beg. Dia dihalau keluar dari hotel terpinga-pinga. Dia berjalan tanpa arah di bandar yang asing dengan bahasa yang tidak difahami. Hari pertama dia berjaya menemui sebuah pondok polis dan meminta bantuan. Tetapi dengan hanya pasport, tiada tempahan hotel dan tiada wang, pihak polis tidak banyak dapat membantu. Dia dinasihatkan untuk pergi ke kedutaan, tetapi dia tidak tahu di mana kedutaan itu. Telefon tidak boleh digunakan. Peta tidak boleh dibaca. Papan tanda dalam bahasa Melayu kelihatan seperti kod rahsia. Hari kedua dia bermalam di stesen LRT. Dia ditegur oleh pengawal dan dihalau keluar. Sejak pagi hari ketiga dia tidak makan apa-apa. Dia hanya minum air paip di taman awam. Dan pada hari keempat, dia berdiri di bawah lampu isyarat di persimpangan Jalan Ampang itu. Sudah tiada tenaga untuk berjalan, tidak tahu apa yang harus dilakukan, dia hanya berdiri di situ. Kemudian lori Zul tiba. Zul selesai membaca dan terdiam seketika. 4 hari. Perempuan ni merayau seorang diri di KL selama 4 hari dalam cuaca panas terik, tanpa wang, tanpa sesiapa untuk bergantung. 4 hari, kemarahan membuak-buak dalam diri Zul. Marah pada syarikat pelancongan itu. Seorang pelanggan hilang, mereka boleh teruskan perjalanan. Patutnya mereka carikan, buat laporan polis kan? Apa punya syarikat?
Tapi sekarang bukan masa untuk marah. Ada perkara yang perlu dilakukan. Mencari kumpulan pelancongan Emily dan menghantar Emily pulang ke tempat yang selamat. Zul memutuskan untuk mengambil cuti. Cuti kecemasan yang tidak pernah digunakannya sejak mula bekerja. Dia menelefon syarikat. Minta maaf bos, saya nak minta cuti kecemasan hari ni dengan esok. Di hujung talian bosnya berbunyi tidak puas hati. Tiba-tiba nak cuti mana boleh macam tu? Minta maaf sangat bos, ada hal mustahak tak boleh elak. Yelah, tapi lusa mesti masuk kerja. Baik bos, terima kasih. Selepas meletakkan telefon, Zul berpaling kepada Emily. Dia menaik di aplikasi penterjemah. Hari ini kita cari kumpulan awak bersama-sama. Emily membaca skrin itu, matanya terbeliak. Kemudian air matanya mengalir. Terima kasih. Terima kasih banyak-banyak. Zul menggaru kepalanya yang tidak gatal, berasa sedikit segan. Dah, jom kita siap cepat. Mereka berdua menaiki lori. Zul di tempat pemandu, Emily di tempat duduk penumpang. Dengan peta lama yang dibentangkan di atas papan pemuka pencarian mereka bermula. Destinasi pertama ialah pusat penerangan pelancong di Jalan Ampang. Pusat yang terbesar di KL, mungkin ada maklumat di situ. Mereka masuk dan menerangkan keadaan kepada wanita di kaunter. Cik, kami cari kumpulan pelancong perempuan ni. Kumpulan pelancong asing sepatutnya dah keluar dari hotel di KL 3 hari lepas. Wanita di kaunter itu kelihatan serba salah. Minta maaf encik. Maklumat pelancongan kena tanya terus pada syarikat masing-masing. Encik tahu nama syarikat? Zul bertanya kepada Emily. Emily menaip nama syarikat itu di aplikasi penterjemah. Wanita kaunter membuat carian di komputernya. Syarikat ni ada pejabat di KL. Alamatnya di sini. Dia menulis alamat itu di atas sekeping kertas. Zul mengucapkan terima kasih dan kembali ke lori. Dia mencari alamat itu di peta. Nampaknya di sekitar kawasan Mont Kiara. Dia memandu lori ke sana. Setengah jam kemudian mereka tiba di bangunan itu. Tetapi di pintu pejabat tergantung papan tanda tutup hari ini. Alamat Zul terlepas cakap. Destinasi seterusnya Pondok Polis di Bukit Bintang. Mungkin ada maklumat di situ. Dia menerangkan keadaan kepada pegawai polis. Tuan perempuan ni terpisah dari kumpulannya dah 4 hari seorang diri di KL. Ada laporan orang hilang, tak pegawai itu memeriksa komputernya. Nama penuh Zul meminta pasport daripada Emily dan menyebut nama penuhnya. Pegawai itu menaik seketika. Tiada laporan orang hilang yang sepadan. Hah, tak ada ya? Setakat ini tiada. Zul tidak percaya. Orang hilang 4 hari tapi tiada laporan. Apa syarikat pelancongan ni buat? Pegawai itu berkata, kami boleh hubungi kedutaan tapi akan ambil masa. Kalau encik buat laporan kami akan proses. Cuma kalau bukan kes kecemasan yang melibatkan nyawa, kami tak boleh bertindak serta-merta. Zul mengetap gigi. Bukan kecemasan. Dia dah 4 hari tak makan, tuan itu memang kesian. Tapi mengikut prosedur. Terima kasih. Zul rasa sia-sia sahaja bercakap lebih lanjut. Destinasi seterusnya sebuah hotel besar di pusat bandar yang sering digunakan oleh kumpulan pelancong asing. Dia bertanya di kaunter. Boleh saya tahu maklumat tentang kumpulan pelancong asing yang daftar keluar 3 hari lepas? Maaf encik, kami tak boleh dedahkan maklumat peribadi pelanggan. Tapi perempuan ni ahli kumpulan tu. Walaupun begitu atas dasar perlindungan data. Baiklah, faham. Kemana sahaja mereka pergi? Mereka menemui jalan buntu. Hari pertama berakhir tanpa sebarang petunjuk. Petang itu mereka pulang ke rumah pangsa diceras dengan keletihan. Zul memasak mi magi lagi. Kali ini dia menambah tauge, ada sedikit baki di dalam peti sejuk. Emily makan dengan lebih tenang berbanding semalam. Sambil makan dia bercakap dengan Zul melalui aplikasi penterjemah. Terima kasih untuk hari ini. Walaupun tak jumpa, saya gembira awak ada bersama saya. Zul berasa sedikit segan. Lalu menjawab sambil menghirup mi, esok kita cari lagi. Mesti jumpa. Hari kedua Zul mengubah strategi. Kalau tempat besar tak jalan, kita cuba tempat kecil. Dia meronda ke semua pusat penerangan pelancong kecil dan agensi pelancongan di sekitar KL. Sebuah pusat kecil di Pasar Seni, kaunter penerangan di stesen KL Central. Di mana-mana pun dia memberikan penjelasan yang sama. Kami mencari kumpulan pelancong asing. Perempuan ni ahlinya dia terpisah. Nama syarikatnya ini. Di pusat pelancongan di Pasar Seni akhirnya ada sedikit kemajuan. Seorang lelaki berusia di kaunter berkata, oh syarikat ni saya tahu. Kadang-kadang mereka tinggalkan risalah di sini.
Rasanya saya ada kad nama wakil mereka. Dia menggeledah laci dan menemui sekeping kad nama. Nama seorang wakil tempatan dan nombor telefon bimbit tertera di situ. Jantung Zul berdegup kencang. Dia terus menelefon. Panggilan pertama tidak diangkat. Kedua tidak diangkat. Ketiga, hello. Ada orang jawab Zul, menerangkan keadaan dengan pantas. Wakil di hujung talian itu jelas terkejut. Hah, Cik Emily. Ya, kami dah maklumkan pada kedutaan. Maklumkan saja tuan tak cari ke kami cari di sekitar hotel tapi tak jumpa. Lepas tu habis macam tu je Zul menahan marah. Tapi sekarang bukan masa untuk bergaduh. Tak apalah, Cik Emily sekarang ada dengan saya di tempat yang selamat. Kumpulan dia, di mana sekarang? Sekarang di Pulau Pinang. Esok akan balik ke KL. Bila dah sampai boleh hubungi saya segera baik-baik, pasti. Selepas meletakkan telefon Zul memberitahu Emily melalui aplikasi, dah dapat hubungi syarikat pelancongan, kumpulan awak di Pulau Pinang sekarang. Esok mereka akan kembali ke KL. Mata Emily terbeliak, seolah-olah cahaya harapan muncul tiba-tiba. Betul ke Emily menutup mukanya dengan kedua-dua belah tangan dan menangis. Kali ini air mata kelegaan, tapi sesuatu yang aneh berlaku. Sambil menangis, Emily menaip di aplikasi penterjemah. Saya gembira mereka dah dijumpai. Tapi, bila dah jumpa saya kena tinggalkan tempat ni. Rasa sedih sikit. Zul membaca skrin itu dan tersentak. Sejujurnya dia pun terfikir perkara yang sama. Kalau sudah dijumpai, Emily akan pulang ke negaranya. Itu perkara biasa. Tapi sesuatu yang baru berputik di hatinya. Sejak beberapa hari ini terasa mencucuk-cucuk. Malam itu mereka duduk berhadapan di meja lipat. Bukan mi maji, tetapi nasi bungkus yang Zul beli lebih sikit di kedai mamak. Sambil bertukar-tukar mesej melalui aplikasi penterjemah mereka berkongsi pelbagai cerita. Zul menceritakan tentang dirinya. Lahir di sebuah kampung di Perak. Lepas habis sekolah terus datang ke KL. Sejak itu kerja sebagai pemandu lori. Hidup tanpa impian hanya mengulang rutin harian. Emily juga menceritakan tentang dirinya. Membesar di sebuah pekan kecil di negara yang jauh. Sudah lama teringin untuk datang ke Malaysia. Dia menyimpan duit selama 2 tahun untuk perjalanan ini. Tak sangka akan jadi begini. Terjemahan aplikasi itu kekok. Perbualan mereka tidak sempurna. Tapi entah bagaimana mereka saling memahami. Dengan memandang mata mendengar nada suara dan membaca riak wajah perasaan di sebalik kata-kata itu sampai. Malam itu Zul tidak dapat tidur lagi. Tapi sebabnya berbeza dari semalam. Semalam dia tidak boleh tidur kerana risau. Malam ini dia tidak boleh tidur kerana takut hari esok akan tiba. Hari ketiga tiada rancangan. Kumpulan pelancongan akan kembali esok jadi hari itu mereka berdua bersiar-siar sebentar di KL. Bukanlah bersiar-siar sangat hanya pusing-pusing dengan lori Zul. Apabila melalui berhampiran menara KL, Emily menjengukkan kepala keluar tingkap cuba mengambil gambar. Tapi dia teringat telefonnya kehabisan bateri dan kelihatan hampa. Zul menghulurkan telefonnya. Guna ni, Emily mengambil swafoto dengan latar belakang menara KL. Kemudian, dia menghulurkan tangannya agar Zul juga masuk ke dalam gambar. Gambar pertama mereka berdua. Zul tersenyum kekok, Emily pula tersenyum lebar. Gambar itu katanya masih ada dalam telefon Zul sehingga hari ini. Mereka juga ke Masjid Jamek. Emily terpegun melihat seni bina yang indah itu. Beautiful katanya. Di jalan petaling Zul membelikan kuih bakul. Emily menggigit sedikit dan matanya membulat. Sedap sebutannya sempurna. Zul tergelak. Perempuan ni, perkataan sedap je dia pandai sebut. Mereka berjalan di tebing Sungai Klang. Angin, petang terasa sedikit sejuk. Walaupun bahang masih terasa hari itu angin bertiup. Sungai berkilauan dan menara berkembar Petronas diwarnai jingga oleh matahari terbenam. Mereka duduk di sebuah bangku di tepi sungai lama tanpa berkata apa-apa. Tak perlu kata-kata, cukup sekadar duduk bersebelahan. Pada ketika inilah Zul pertama kali terfikir, aku mungkin dah jatuh cinta dengan dia, lelaki yang selama 38 tahun tidak pernah bercinta. Lelaki yang hanya mampu hidangkan nasi bungkus dan mi magi. Lelaki yang tinggal di bilik sewa sempit. Telah jatuh cinta, kelakarkan. Tapi bukankah cinta itu begitu? Masa, tempat dan orangnya kita tak boleh pilih. Bila ia datang seperti panahan petir tiba-tiba. Bagi Zul, ia datang dalam bentuk seorang perempuan asing yang berdiri pucat di bawah lampu isyarat. Itu sahaja.
Petang hari keempat, wakil syarikat pelancongan menelefon. Encik Zul, kumpulan sudah kembali ke KL. Wakil kami ada di pusat pelancongan di KL Central. Boleh tolong bawa Cik Emily ke sana? Zul memberitahu Emily. Kumpulan dah balik. Jom kita ke KL Central. Riak wajah Emily bercampur baur. Gembira tetapi ada sedikit kesedihan. Mereka menaiki lori menuju ke KL Central. Lori yang sama, tempat duduk yang sama. Tapi suasananya berbeza. Kedua-duanya diam membisu. Tiba di pusat pelancongan. Mereka masuk dan melihat seorang lelaki pertengahan umur berkot sedang berdiri. Pengurus syarikat pelancongan. Oh, Cik Emily, kami dah hubungi kedutaan dan cari puan di mana-mana. Zul berfikir dalam hati, cari konon laporan polis pun tak buat. Tapi sekarang bukan masa untuk bertekak. Pengurus itu menerangkan dengan cekap, kami akan uruskan tiket penerbangan pulang untuk lusa. Pengesahan pasport akan dibuat di kedutaan. Bagasi puan selamat di dalam bas kami akan hantar esok. Hotel juga sudah ditempa untuk malam ini. Semuanya selesai dengan kemas dan teratur. Emily akan kembali ke kehidupannya yang asal. Selamat tinggal. Biasanya cerita akan tamat di sini. Tapi Emily tidak bergerak. Selepas mendengar semua penjelasan, dia terdiam memandang lantai. Kemudian perlahan-lahan dia mengangkat muka dan memandang Zul. Mata mereka bertemu. Mata bergenang di mata Emily. Saya tak nak balik. Suaranya perlahan tetapi jelas. Seolah-olah setiap perkataan disebut dengan teliti. Saya nak tinggal di sini. Pengurus itu kelihatan bingung. Hah, Cik Emily. Zul juga terkejut. Tetapi lebih dari itu, dia sedar jantungnya berdegup kencang. Dia boleh dengar degupan jantungnya sendiri. Betul ke ni, tanyanya. Tak apa ke tak balik? Emily menggeleng. Mungkin tak okey. Tapi walaupun tak okey, saya nak di sini. Ayat ini, aku paling suka dalam keseluruhan cerita ini. Walaupun tak okey, saya nak di sini. Pilihan penting dalam hidup selalunya macam tu kan. Tak ada orang yang tunggu sampai semuanya sempurna baru bertindak. Dalam keadaan penuh ketidakpastian, kita tetap memilih, aku nak yang ini. Itulah yang dinamakan tekad. Sudah tentu bukan semuanya selesai begitu sahaja. Emily terpaksa pulang ke negaranya buat sementara. Ada isu visa, isu kewangan, perlu jelaskan pada keluarga. Tetapi sebaik sahaja pulang, Emily terus memohon visa untuk tinggal di Malaysia. Setiap malam, Zul berbual dengan Emily melalui panggilan video. Dengan bantuan aplikasi penterjemah, perbualan mereka yang kekok berlanjutan berjam-jam. Kerana perbezaan masa, kadang-kadang Zul berjaga sehingga jam 2 pagi. Walaupun jam 4 pagi dia perlu memandu lori dengan mata yang lebam kerana tidak cukup tidur melihat wajah Emily memberinya tenaga. Gila kan? Tapi pada aku itu kegilaan yang baik. 3 bulan kemudian Emily kembali ke Kuala Lumpur. Di balai ketibaan KLIA, Zul menunggu dengan sejambak bunga. Bukan bunga mahal, hanya sejambak bunga berharga RM50 yang dibeli di kedai bunga di stesen LRT. 3 kuntum ros dan sedikit bunga kecil. Bagi Zul itu sudah satu perbelanjaan besar. Apabila Emily keluar dari pintu pagar menarik beg pakaian besar sambil tercari-cari dan ternampak kelibat Zul, dia melepaskan begnya dan berlari. Dia melompat ke dalam pelukan Zul. Jambangan bunga itu kemek. Tapi itu semua tidak penting. Di lobi lapangan terbang itu, mereka berpelukan lama. Orang sekeliling memandang. Tapi mereka tidak peduli. Emily mula tinggal bersama Zul di rumah pangsa di Ceras. 2 orang di dalam sebuah bilik sempit. Sangat sempit, tapi anehnya ia terasa lebih luas berbanding ketika dia seorang diri. Emily mula belajar bahasa Melayu. Mula-mula tanpa aplikasi penterjemah dia tidak boleh bercakap. Tapi selepas sebulan dia sudah boleh berbual ringkas. Lapar, hari ni panas, selamat pulang Zul. Apabila Zul pulang dari kerja dan disambut dengan ucapan selamat pulang, dia baru sedar betapa gembiranya perasaan itu. Selama 38 tahun tiada siapa yang pernah mengucapkan kata-kata itu kepadanya. Selepas 6 bulan Zul membuat keputusan, jom kahwin. Dia tidak pandai melamar dengan cara yang romantik. Tiada tempahan restoran, cincin pun tak mampu beli. Suatu malam seperti biasa ketika mereka sedang makan mi maji di meja lipat, Zul tiba-tiba meletakkan penyepitnya. Emily. Sudikah awak kahwin dengan saya? Emily berhenti makan. Matanya membulat memandang Zul. Zul menyambung. Saya tak ada duit. Rumah pun tak lawa. Kereta pun cuma lori buruk tu. Saya tak ada apa-apa.
Tapi saya sayangkan awak. Saya nak bersama awak. Selamanya. Air mata Emily mengalir. Di sebalik Wak Mimaji dia menangis sambil tersenyum. Ya saya sudi. Saya sudi kahwin dengan Zul. Lamaran yang disaksikan oleh Wak Mimaji. Mungkin lamaran paling murah di dunia, tapi pada aku, ia adalah lamaran paling bahagia di dunia. Majlis perkahwinan mereka diadakan di Kampung Zul di Perak. Sebuah kampung kecil di kawasan pedalaman penduduknya tak sampai 100 orang. Tempat Zul dilahirkan dan dibesarkan. Tetamu yang hadir hanyalah ibu Zul yang sudah tua dan beberapa orang makcik jiran. Itu sahaja. Keluarga Emily tidak dapat datang, terlalu jauh dan mahal. Tapi Emily menunjukkan majlis itu kepada keluarganya melalui panggilan video. Di seberang skrin ibunya menangis. Emily memakai gaun putih ringkas. Tiada wang untuk membeli gaun pengantin, tetapi Ibu Zul mengeluarkan sehelai selendang rendah putih yang dipakainya semasa muda. Walaupun sudah lama dan sedikit kekuningan, dia meletakkannya dengan lembut di atas kepala Emily. Cantiknya, katanya sambil mengusap pipi Emily dengan tangannya yang berkedut. Emily memegang tangan wanita tua itu dan menangis. Zul memakai kemeja putih dan seluar slack. Songkok dipinjam dari pakcik jiran. Kereta pengantin, tak perlu tanyalah. Lori 5 tan itulah. Lori berkarat yang enjinnya bergegar dan mengeluarkan asap hitam. Di belakang lori makcik-makcik jiran menghiasnya dengan bunga-bunga liar. Bunga raya, bunga kertas, bunga apa sahaja yang ada di sekeliling rumah. Tapi hiasan itu nampak cantik. Berlatar belakangkan Bukit Bukau Perak pada musim luruh. Lori yang dihias dengan bunga liar itu kelihatan begitu kena. Biasanya mesti malukan kereta pengantin guna lori, tapi bagi Emily lori itulah kenderaan takdirnya. Kalau lori itu tidak berhenti di lampu isyarat itu, kalau Zul tidak membuka tingkap, kalau dia tidak menghulurkan sebiji epal, tiada apa yang akan bermula. Di sebuah surau kecil di kampung mereka melafazkan janji. Tok Kadi datang dari pekan sebelah. Tiada siapa yang tahu upacara yang betul, tapi mereka lakukannya lebih kurang. Zul berkata, saya bukan orang kaya. Saya tak ada kereta hebat. Pelajaran pun tak tinggi, tak pandai cakap benda manis-manis. Tapi untuk Emily saya akan terus memandu dengan lori ni ke mana sahaja. Kalau Emily sejuk, saya akan pandu beli selimut lagi. Kalau Emily lapar, saya akan masak maji. Kalau Emily menangis, saya akan ada di sebelahnya. Itu je yang saya boleh buat, tapi itu janji saya. Emily pula berkata, saya nak ada di sisi awak. Tak perlu restoran mahal, mi magi pun cukup. Bilik sempit tu pun cukup. Asalkan awak ada, itu sudah cukup. Saya datang dari negara jauh. Bahasa pun belum fasih. Tapi kebaikan awak saya faham tanpa kata-kata. Tangan yang menghulurkan epal pada hari itu. Tangan itu akan saya ikut seumur hidup saya. Makcik-makcik, jiran menangis. Ibu Zul mengesat mata dengan sapu tangan. Tok Kadi pun tersedu sedan. Sejujurnya aku yang dengar cerita ni pun menangis. Selepas berkahwin, realiti tidaklah seindah disangka. Malah di sinilah perjuangan sebenar bermula. Zul masih pemandu lori. Gaji masih 200. Tapi sekarang perbelanjaan untuk 2 orang. Emily cuba mencari kerja, tapi kerana bahasa Melayunya belum cukup baik, dia tidak berjaya. Akhirnya Emily mula duduk di kerusi penumpang lori Zul. Mereka mula membuat kerja penghantaran bersama-sama. Emily memeriksa nota penghantaran dan membantu mengangkat barang. Mula-mula banyak kesilapan. Emily tidak pandai membaca tulisan Rumi sepenuhnya, kadang-kadang tersilap alamat. Ada kalanya Zul naik angin dan meninggikan suara. Ada kalanya Emily menangis, tapi mereka berjaya mengatasinya. Perlahan-lahan, Emily mula belajar membaca. Perkataan pertama yang dihafalnya ialah jalan dan taman, kemudian besar dan kecil, atas dan bawah, kanan dan kiri. Dia belajar perkataan yang diperlukan untuk penghantaran. Selepas 3 bulan dia sudah boleh membaca nota penghantaran yang mudah. Selepas 6 bulan dia sudah boleh menelefon pelanggan untuk pengesahan. Zul kagum, hebat perempuan ni. Aku ni, satu perkataan Inggeris pun tak boleh hafal. Suatu malam musim hujan mereka memandu di jalan gunung di Pahang, dalam perjalanan pulang dari Kuantan. Masa itu sudah lebih jam 10 malam. Mungkin mereka tidak sempat melihat ramalan kaji cuaca. Sebaik sahaja memasuki jalan gunung, hujan mula turun. Mula-mula renyai-renyai. Tak sampai 10 minit ia bertukar menjadi hujan lebat.
Pengelap cermin pada kelajuan maksimum pun tidak berkesan. Cermin depan seperti air terjun pandangan kabur. Jalan gunung tiada lampu jalan. Cahaya lampu depan dipantulkan oleh hujan menjadikan pandangan putih. Penghadang jalan berkarat dan tidak boleh diharap. Di tepi jalan pula gaung yang gelap. Emily di sebelah menggenggam lengan Zul dengan erat. Kukunya terasa mencengkam. Tak apa, kata Zul dengan suara yang cuba ditenangkan. Saya ada. Tak apa, tapi dalam hatinya langsung tak apa. Tangan yang memegang steering basah dengan peluh jantungnya berdegup kencang. Bahaya, 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 otaknya berulang kali berkata. Tapi di sebelahnya ada Emily. Emily yang sedang ketakutan. Kalau aku panik, Emily akan lebih takut. Jadi dia mengetap gigi dan terus memegang steering. Dengan kelajuan 20 km, mereka meredah jalan gunung dengan berhati-hati. Setiap kali selekoh lori terasa bergoyang, barang di belakang berbunyi dentam-dentum. Selepas kira-kira sejam, apabila mereka melepasi puncak, mereka nampak lampu merah di hadapan. Lampu kecemasan. Sebuah lori besar tersadai di tepi jalan. Tayarnya terbenam dalam lumpur, tidak boleh bergerak. Pemandunya seorang lelaki muda berdiri di luar dalam hujan, basah kuyup dengan wajah putus asa. Zul memberhentikan lorinya. Emily memandangnya dengan risau. Tak apa, sekejap je. Zul melompat keluar ke dalam hujan. Serta-merta badannya basah. Dia berlari ke arah pemandu muda itu. Kenapa bang, tayar sangkut bang? Tak boleh gerak. Okey, saya tolong. Mereka berdua berlumuran lumpur mengorek lumpur di sekeliling tayar. Zul mengambil tali dari lorinya, mengikatnya dan menarik. Dengan enjin yang mengaum, tali ditarik kuat. Pada percubaan ketiga, barulah tayar itu terlepas dari lumpur. Pemandu muda itu berkali-kali menunduk. Terima kasih banyak bang. Saya bayar bang. Berapa pun saya bayar. Zul menggeleng. Dengan wajah yang comot dia tersenyum. Tak payah. Kita sama-sama cari makan. Hati-hati balik. Kembali ke lori, Zul yang basah kuyup duduk di tempat pemandu. Tempat duduknya basah lencun. Emily mengambil tuala dari belakang dan mengelap kepala Zul, tanpa berkata apa-apa dengan lembut. Kemudian dia berkata perlahan, "Hari ni, saya faham sekali lagi kenapa saya sayangkan awak." Zul yang malu-malu menggosok hidungnya. "Apa awak merepek ni? Jomlah balik cepat." Tapi di tempat duduk pemandu itu, katanya dia menangis sedikit. Gembira. Mujur mukanya basah sebab hujan jadi tidak ketara. Kisah ini berlaku 6 bulan selepas perkahwinan mereka. Suatu hari mereka berehat di sebuah air di Lebuh Raya dalam perjalanan pulang dari Johor ke KL. Zul sedang minum kopi tin di tepi lori manakala Emily ketandas. Apabila Emily kembali, seorang lelaki Mat Saleh yang tidak dikenali sedang berdiri di depan lori. Tinggi, memakai sut mahal. Kasut kulitnya berkilat. Jelas sekali bukan dari dunia pemandu lori. Wajah Emily serta-merta berubah tegang. "Lucas." Suaranya bergetar. Lucas, sepupu Emily. Anak dari keluarga yang paling kaya dalam kalangan saudara maranya. Dia datang ke Malaysia atas urusan perniagaan. Secara kebetulan dia ternampak Emily di air itu. Perkara pertama yang Lucas lakukan ialah memandang Zul dari atas ke bawah. Seorang lelaki pertengahan umur yang berbau peluh memakai baju kerja kulitnya gelap terbakar. Kemudian dia memandang lori itu. Lori 5 tan yang lama dan berkarat. Pandangan mata Lucas menjadi dingin. Dia berkata sesuatu dalam bahasa Inggeris. Zul tidak faham, tetapi dari riak wajah Emily yang semakin tegang dia tahu itu bukan sesuatu yang baik. Emily menterjemahkannya. Lucas tanya, "Ini ke suami kau? Kau kahwin dengan pemandu lori, kau dah gila ke?" Zul diam. Walaupun tidak faham bahasanya, dia tahu dia sedang dihina. Pandangan mata Lucas sudah cukup. Pandangan yang merendah-rendahkan. Kau tak layak untuk Emily. Tapi Zul tidak marah. Dia rasa dia tidak berhak untuk marah. Kerana apa yang Lucas katakan dari satu sudut adalah benar. Dia tiada duit, tiada pangkat, tiada pelajaran. Seorang pemandu lori. Itu fakta yang tidak boleh diubah. Tetapi Emily yang marah. Matanya yang selama ini lembut kini menyala seperti api. Emily berdiri di hadapan Lucas dan membalas dalam bahasa Inggeris dengan lantang. Zul tidak faham, tetapi kemudian Emily menterjemahkannya. "Lucas, dengar sini. Lelaki ini masa saya hampir rebah di tepi jalan, dialah orang pertama yang hulurkan bantuan. Kamu semua masa saya hilang ada sesiapa cari saya. Satu panggilan telefon pun tak ada. Lelaki ini seorang diri selama 3 hari pusing 1 KL untuk selamatkan saya.
Dia sanggup ambil cuti. Dia kongsi makanannya. Dia buka pintu rumahnya untuk saya. Awak kata, kalau tak ada duit tak ada cinta. Biar saya tanya kalau ada duit awak semua akan sayangkan saya ke... Ada sesiapa antara kamu yang bagi saya sebiji epal sebotol air? Jangan bohong. Saya dah tahu. Lukas terdiam. Dia memandang mata Emily dan mungkin merasakan sesuatu. Bukan kemarahan, kesungguhan. Perempuan ini betul-betul memilih lelaki ini. Selepas senyap seketika, Lukas berpaling kepada Zul. Dia berkata dalam bahasa Inggeris. Emily menterjemah. Boleh kita bercakap sekejap? Zul mengangguk. Mereka duduk di sebuah bangku, tidak jauh dari lori. Emily menjadi penterjemah di antara mereka. Lukas bertanya, bolehkah kau bahagiakan Emily? Zul memandang tepat ke mata Lukas, tidak beralih. Jujur saya tak tahu sama ada saya boleh bahagiakan dia atau tidak. Saya tak boleh berjanji, tapi saya nak. Setiap hari itulah yang saya fikirkan. Apa yang saya boleh buat hanyalah terus memandu dengan lori ini bersama Emily. Hari hujan, hari salji, hari panas, saya akan terus memandu. Itu sahaja yang saya boleh janji. Lukas memandang mata Zul lama. Zul tidak mengalihkan pandangannya. Dia tidak berbohong. Dia tidak berlagak. Dia hanya menyatakan kebenaran. Lukas menghela nafas. Ketegangan di bahunya seolah-olah hilang. Kemudian bibirnya mengukir senyuman nipis. Entah sinis, entah kagum. Baiklah, tapi kalau kau buat dia menangis, aku akan datang cari kau. Sebelum Emily sempat menterjemah, Zul sudah dapat mengagak maksudnya. Dia tersenyum. Masa tu kau boleh tumbuk aku. Lukas berdiri dan menghulurkan tangannya. Zul menyambutnya dengan tangannya yang kotor dengan minyak dan grease, tangan Lukas yang bersih dan tangan Zul yang kasar. Tetapi jabat tangan mereka erat. Lukas berpaling kepada Emily dan berkata sesuatu dalam bahasa Inggeris. Emily menangis sambil tersenyum dan mengangguk. Kemudian dia memberitahu Lukas berkata bahagialah. Itu sahaja. Lukas terus berlalu dengan keretanya yang mewah. Emily memeluk lengan Zul dan menangis seketika. Terima kasih, sebab tak lari. Terima kasih. Zul menggaru kepalanya bingung. Lari nak lari ke mana? Aku ada lori ni je. Mana boleh lari? Emily menangis sambil tergelak. Setahun selepas perkahwinan, Emily disahkan mengandung. Apabila Zul mendengar berita itu di ruang menunggu hospital, dia tidak dapat bangun dari kerusi. Kakinya menggeletar. Gembira dan takut datang serentak. Gembira. Sangat gembira. Tapi takut. Dengan gaji aku, mampukah aku besarkan anak? Di bilik sempit ini dengan kerja yang tidak menentu, ini bolehkah aku berikan pendidikan yang sempurna anak kepada lelaki seperti aku? Bolehkah dia bahagia? Malam itu di atas Toto sambil memandang, sailing fikiran Zul melayang. Emily di sebelah memegang tangannya. Saya tahu apa awak fikirkan. Bahasa Melayu Emily pada masa ini sudah sangat baik. Awak risau kan? Kita bermula dengan sebiji epal kan? Hari itu awak selamatkan nyawa saya dengan sebiji epal. Kalau dah jadi 3 orang, kita kongsi 3 orang lah. Kalau tak cukup, awak pandulah lagi. Dengan lori awak. Saya akan pandu bersama awak. Zul menangis. Dia menahan suaranya, tetapi badannya terhinggut-hinggut. Lelaki dewasa yang selama 38 tahun jarang menangis kini menangis teresak-esak di atas Toto sambil memegang erat tangan Emily. 10 bulan kemudian, pada suatu pagi musim bunga, bunga kertas di luar tingkap hospital sedang mekar kelopaknya yang berwarna-warni ditiup angin. Seorang bayi perempuan dilahirkan, 3,018 kilogram, tangisannya kuat dan sihat. Jururawat meletakkan bayi itu di lengan Zul. Kecilnya fikirnya. Lengannya yang setiap hari mengangkat beban berpuluh-puluh kilogram, kini menggeletar tanpa henti apabila mendukung nyawa sekecil ini. Namanya Akari, nama yang Zul pilih. Kerana dia adalah cahaya yang menerangi jalan gelap yang telah mereka lalui selama ini. Akari bermaksud cahaya. Emily suka bunyi nama Akari. Katanya bunyinya lembut. Ketika Akari pertama kali menggenggam jari Zul, tangan yang pernah menghulurkan epal, tangan yang pernah mengorek tayar lori dalam hujan, tangan yang pernah memberi sejambak bunga kepada Emily, dengan jarinya yang kecil Zul terfikir. Nasib baik lampu isyarat hari itu merah.
Nasib baik aku buka tingkap. Nasib baik aku bagi Epal. Nasib baik aku ambil cuti. Nasib baik aku bawa dia balik kampung. Nasib baik aku masak mi Maggi. Nasib baik aku berhenti tolong lori rosak tu. Semuanya nasib baik. Semuanya berlaku untuk saat ini. Baiklah, terima kasih kerana sudi mendengar cerita yang panjang ini. Apa pendapat kau bila umur dah meningkat? Pernah tak kau fikir apa yang akan tinggal di akhir hayat nanti? Bekerja keras, kumpul duit, naik pangkat. Akhirnya apa yang tinggal? Nombor dalam buku bank pangkat pada kad nama piala? Aku rasa bukan. Yang tinggal ialah sama ada kita menghulurkan tangan pada saat itu atau tidak. Apabila nampak orang lain dalam kesusahan, bila kita rasa malasnya tak nak masuk campur. Tapi kita tetap menghulurkan tangan, hanya sebiji Epal, hanya sepatah kata awak, okey, dengan itu sahaja seluruh hidup boleh berubah, bukan hanya hidup kita, hidup orang lain juga. Dan hidup nyawa kecil yang belum dilahirkan. Lori Zul masih berjalan hari ini. Meronda di jalan-jalan KL masih bergegar seperti biasa. Di tempat duduk pemandu Zul, di sebelahnya Emily. Di kerusi belakang Akari yang kecil tidur di kerusi bayi, lori yang berkarat. Penghawa dinginnya masih tidak sejuk. Tapi di dalamnya ada keluarga paling bahagia di dunia. Aku percaya begitu. Kalau kau juga teragak-agak untuk menghulurkan bantuan, aku harap kau akan hulurkannya tanpa ragu. Sebiji Epal pun cukuplah. Sepatah kata pun cukuplah. Ia mungkin akan mengubah hidup seseorang. Dan hidup kau sendiri juga. Kisah cinta merentas sempadan. Kita jumpa lagi dalam cerita seterusnya.